Kita boleh tengok ular, iguana. Kalau korang datang ke Pasir Gudang, dia orang ada satu taman, dia panggil Taman Buaya, Sarang Buaya. Tengok ular. Tengok bang, ular bang. Selain daripada merchandise sarang buaya, baju, topi ada, kita boleh tengok juga anak buaya. Satu ekor ni bolehlah anak yang baru sebulan 2 bulan. Kalau ada nak, kita ada. Tak, bukan untuk jual, bukan untuk dijual. Hidung buaya, darah buaya, buaya darat. Settle. So banyak lagi guys booth-booth menarik di festival layang sedunia ke-28 pada tahun ni. So jangan lepaskan peluang. Okey bang, boleh saya tahu ni foto. Okay, ni kita booth dari Santuari Buaya, Pasir Gudang dan Tanjung Lasat. Kat sini kita ada ular, ada baby dragon, ada blue tongue skin, ada petal lizard. Jadi siapa nak pegang boleh datang sini lah.